Untuk korang yang nak tahu update pasal kita punya stiker dekat dalam toilet ni, ni macam ni lah rupa dia sekarang ni. Dia tak terkopik tau, tapi dia cepat kotor sebab warna dia putih. Jadi Cik T nak basuh dia hari ni. Cik T tak pakai hard chemical ke apa, sebab Cik T pakai scrub a bath ni je. Lepas tu pakai multifunctional electric brush ni sahaja. Kalau korang nak brush sendiri pakai tangan pun okey je. Tapi yang ni Cik T suggest sebab dia lagi senang. Dia ada 5 speed dekat sini, and dia ada handle, boleh sangkut handle dia. Boleh guna, boleh panjangkan sebab dia ada adjustable kat situ, and dia ada banyak gila jenis brush tau. Ada 9 pieces. So korang ni Cik T guna yang macam ni, and then yang satu lagi ni Cik T guna yang ni untuk dekat bahagian celah-celah yang susah nak masuk tu. Ni stiker ni memang tahan tau. Cik T dah guna lama dah ni, dah 10 bulan dah, still okey lagi. So penyelesaian untuk stiker putih yang cepat kotor ni, gila pakai zipper. Okey, tak ada masalah yang kita tak ada jalan penyelesaian. Okey, bye.